dia datang. Dia tak heran you anak siapa, dia tak kisah pun awak bersedia ataupun tidak. Sekarang ni tuan-tuan, problem yang berlaku adalah kita punya hospital kerajaan terlampau sesak. Jam sangat-sangat, menyebabkan sistem menjadi stuck. Bila sistem jadi stuck tuan-tuan, mulalah ni tuan-tuan di belakang saya ni, ramai yang nak dapat rawatan yang sama. Okey, ramai yang nak dapatkan rawatan yang sama, tetapi yang nak tolong rawat tu tak cukup kaki tangan. Maknanya tuan-tuan, doktor tidak cukup, pesakit pun tuan-tuan terlalu ramai, nurse pun tak sempat nak handle semua, menyebabkan orang terpaksa tunggu lama. Ni kalau kita pergi sekarang ni tuan-tuan, kalau kita pergi ke hospital kerajaan pukul 10.45 malam, apa keadaan di hospital kerajaan? Siapa tahu? Siapa boleh teka dekat saya sekarang ni, malam ni, kalau kita pergi hospital kerajaan, apakah suasana dekat sana? Cuba bagi tahu. Siapa cerdik pandai dalam ni yang boleh bagi tahu dekat saya keadaan sebenar, situasi dan suasana yang sedang berlaku di dalam hospital kerajaan? Siapa tahu pandai? Siapa tolong bagi tahu? Tolong komen di bawah tuan-tuan. Bagus memang bagus. Rawatan memang terbaik. Semua jenis kepakaran ada dekat dalam sana. Tuan-tuan, tak kisah you nak rawat apa, sakit apa, semua dia boleh buat. Tetapi, apa yang berlaku sekarang pukul 10.45 di hospital kerajaan? Siapa boleh tolong bagi tahu dekat saya? Tulis di ruangan komen di bawah. Ada tak tuan-tuan yang tahu? Apa yang sedang terjadi sekarang ni tuan-tuan? Apa yang sedang berlaku? Hospital kerajaan ni tak bagus ke tuan-tuan? No, hospital kerajaan sangat-sangat bagus. Tetapi kalau tuan-tuan nak tahu, pukul 10 malam sekarang ni pun, kalau tuan-tuan nak tahu, hospital tengah penuh. Beratur berjam-jam. Ya tuan-tuan, memang berjam-jam orang sedang menunggu. Hari demi hari tuan-tuan. Yang malam ni punya kes, tuan-tuan, mungkin ada yang daripada pagi menunggu. Yang daripada semalam pun ada barangkali tuan-tuan untuk nak dapatkan rawatan. Masuk pagi petang belum, masuk pagi petang belum tentu settle. Sebab apa? Kenapa keadaan jadi macam ni? Adakah sebab kerajaan gagal? Adakah tak sembang pasal politik tuan-tuan Benda-benda macam ni terjadi sebab apa? Hanya satu perkataan. Okey, iaitu tuan-tuan, doktor tak cukup, pesakit ramai. Dahlah hospital semakin lama tuan-tuan semakin jam tuan-tuan Hospital semakin lama semakin jam. Keadaan yang macam ni tuan-tuan menyebabkan kalau esok lusa kita sakit, bukankah kita terpaksa ikut je macam ni? Betul tak? Kalau esok lusa kita sakit, bukankah nanti kita pun terpaksa tunggu seperti mana yang sedang berada di dalam gambar ni. Dalam gambar belakang saya ni, entah bila punya tuan-tuan, entah bila punya gambar ni, mungkin bertahun-tahun yang lalu dah. Tuan-tuan, daripada dulu sampai sekarang, betul tak saya nak beritahu? Daripada dulu sampai sekarang, memang isu ni tak settle. Betul ke tak betul? Isu sekarang ni tak settle. Ya tuan-tuan, masalahnya tuan-tuan sekarang ni, dia macam ni tau. Kita, ada orang kata, ada orang condemn tau. Ada orang condemn, sekarang ni yang pergi hospital pun, yang tak berapa sakit betul-betul teruk pun nak pergi hospital juga. Menyebabkan yang teruk pun ada dekat sana, yang tak teruk pun ada dekat sana. Orang semakin ramai, doktor pula tuan-tuan tak cukup, dia akan semakin lama semakin sesak. Semakin lama semakin sesak. Tapi nak marah dekat orang yang pergi hospital tu tuan-tuan, tak kena juga. Sebab dia sakit, dia pergi hospital, betul tak? Hospital tempat untuk berubat orang sakit. So dia pergilah hospital. Tu pergi hospital, tuan-tuan, berjam-jam nak kena menunggu. Kat situ baru kita tahu, sebenarnya bukan doktor tak nak rawat kita. Rupa-rupanya doktor tunggu dulu siapa yang teruk, baru yang dia akan bagi keutamaan. Yang tak teruk, tunggu sebentar. Bukan dia tak rawat, dia kata tunggu sebentar. Tetapi tuan-tuan, bila keadaan sakit, walaupun demam semata-mata, kalau sihat pun tunggu, tak tahan dah. Kita hari ni pergi Puspakom. Okey, nak pergi Puspakom, nak settlekan urusan kita, nak uruskan urusan kita, kereta dan sebagainya, tunggu sejam, 2 jam pun cemuih tuan-tuan, pun tak sangka dah. Pun kita hari ni bengang dah. Apatah lagi kalau awak tunggu dalam keadaan demam. Apatah lagi kalau awak menunggu dalam keadaan yang awak sakit perut. Apatah lagi kalau awak menunggu dalam keadaan yang sakit-sakit lebih kritikal tuan-tuan. Problem tak benda ni? Okey, kenapa jangan masuk hospital kerajaan je tuan-tuan? Okey, sekarang ni saya nak beritahu kepada abang kakak sekalian, dengar betul-betul. Tuan-tuan, kalau boleh, pergi cari jalan untuk sihatkan badan kita. Jangan sakit buat masa sekarang sebab kalau nak pergi hospital, orang tengah ramai gila. Jangan pergi.
Okey? Hari ni tinggalkan yang betul-betul sakit sahaja yang pergi hospital. Yang boleh bertahan, sila tunggu. Jangan kalut nak pergi sana juga. Sebab tuan-tuan, kita yang ni pada pukul 10.48, yang malam ni tuan-tuan, mungkin yang pagi tadi belum selesai. Mungkin yang semalam, yang minggu lepas pun ada yang masih menunggu untuk tarikh dapat rawatan. Tiba-tiba kita nak pergi dapatkan rawatan yang cepat. Kita siapa? So memang tak boleh cepat. So tuan-tuan, apa caranya untuk kita nak selesaikan problem ni? Tak boleh. Encik Daniel, kita seharusnya menambah hospital. Kita seharusnya meningkat mutu kualiti kerajaan punya hospital. Kita seharusnya menambah fasiliti-fasiliti di hospital, menambah jumlah doktor, menambah jumlah nurse dan sebagainya. Tuan-tuan tak payah sembang benda tu. Betul tak? Tak payah sembang benda tu. Tuan-tuan, sampai-sampai cukupkan 5,000 like please. Tuan-tuan bantu saya cukupkan 5,000 like dan tekan butang follow. Betul tak tuan-tuan? Tak payah sembang lah benda tu. Benda tu sudah dibincangkan daripada zaman Mesopotamia lagi. Betul tak? Betul ke tak betul? Tuan-tuan, isu nak tambah doktor, nak tambah hospital ni, kalau awak semua nak tahu, isu ni tuan-tuan dah lama dibincangkan. Setuju tak? Setuju ke tak setuju? Daripada dulu tuan-tuan. So kita nak marah, nak nak mengamuk, nak cakap bab politik pun tak kena. Kita hidup dalam keadaan realiti. Kita terpaksa hidup realiti. Kita terpaksa hidup dalam keadaan yang suasana yang macam ni. Sebab kita nak kata apa tak boleh, nak cadangan. Kita siapa nak beri cadangan tuan-tuan? Tak payah. So hari ni yang pertama sekali, jaga kesihatan baik-baik. Jaga pemakanan. Awak semua ada anak-anak kecil kan? Anak-anak akan ikut pemakanan kita. Kalau kita hari ni makan macam orang gila, tak ikut peraturan yang sebenar, makan hentam semua benda nak lalu depan mata, semua hentam, esok lusa jangan terkejut kalau anak-anak kita mula sakit disebabkan perangai kita. Tuan-tuan, siapa nak sihat? Siapa nak sihat sila komen. Saya nak sihat di bawah. Mungkin dengan kita komen, usaha kita komen, moga-moga suatu hari nanti Allah Ta'ala bagi kita hari ni, kita bagi jadi doa lah. Bagi jadi doa kepada kita. Semoga macam tu lah. Semoga macam tu. Okay? Saya nak sihat. Semoga Allah Ta'ala beri kesihatan kepada saya. Dulu okey je hospital kerajaan. Memanglah tuan-tuan dulu. Tapi sekarang ni semakin lama semakin sakit. Orang semakin ramai yang sakit. Tuan-tuan tahu tak? Doktor tak cukup. Doktor di hospital kerajaan ni tak cukup. Sebab tu saya buat live ni untuk share, untuk tunjuk kepada abang kakak sekalian realiti hospital kerajaan. Realiti sebenar. Memang kalau nak dibandingkan dengan Hospital Columbia, Hospital Afrika Selatan, memang kita lagi bagus. Tetapi tuan-tuan tak payah sembang lah, ataupun tak payah compare dengan dia orang, tuan-tuan. Kita kena compare dalam negara kita sendiri. Betul tak tuan-tuan? Ni, tuan-tuan tahu tak, sekarang ni malam ni mungkin masih ada yang Allahu Akbar, yang wad pun tak cukup tuan-tuan. Wad tak cukup. Sampai sekarang ni memang tak cukup wad. Katil tak cukup. You bayangkan bawa anak demam menunggu berjam-jam. Apa perasaan kita sebagai seorang ibu dan ayah? Bawa dengan harapan boleh cepat, tetapi lambatnya. Kenapa ni? Doktor, anak saya nak, kalau lambat sikit boleh mati tau anak saya. Kenapa jadi macam tu? Sebab doktor terpaksa utamakan kes yang lebih kritikal. Okey, tuan-tuan, mai saya nak beritahu. Siapa kat sini apa motif ni abang saya tak faham. Motif. Okey. Motif dia, tuan-tuan, saya bercakap tentang Kau nampak ada lu kan? Wah tu semua ambil tahu lah. Awak semua mana? Kita takkan ambil tahu tentang benda-benda yang macam ni selagi mana kita tak sakit. Sebab tu saya beritahu siap-siap sebelum tuan-tuan sakit. Bersiap sedia. Kita ni tuan-tuan, dekat negara kita masalah tau. Sekarang ni tengah masalah dari segi kesihatan. KKM ni tuan-tuan, Kesihatan Malaysia ni memang tengah down, tengah jatuh. Sistem tengah down tuan-tuan. Kalau awak semua nak tahu. So kita kena risau tak? Mestilah kena risau. Esok lusa kalau you sakit, kita akan duduk dekat hospital yang sama, yang sedang bermasalah dari segi sistem ni. Sebab tu di antara cara untuk saya nak bantu abang kakak sekalian, bantu negara kita. Okay, kita nak bagi tahu tentang problem, bagi you nampak problem. Bila ada problem tuan-tuan, mula untuk jadi orang yang sihat. Bila kita mula untuk menjadi orang yang sihat, kita hari ni sekurang-kurangnya mengurangkan sikit beban kat belakang ni.
Kalau kita sihat, tuan-tuan, sekurang-kurangnya kita tak payah pergi hospital. Kita boleh bagi ruang kepada orang lain yang pergi masuk hospital. Faham tak? Zafadin. Pula dah. Zafadin. Masuk lagi Zafadin. Okey? Faham, tuan-tuan sekalian? So, apa caranya? Di antaranya jaga kesihatan. Tapi, tuan-tuan, yang berada di hospital pun, dia bukan minta sakit pun. Ada tak orang yang jaga kesihatan tapi sakit? Ada juga. Ada juga. So, apa caranya? Di antaranya, tuan-tuan, hari ni saya nak beritahu. Okey? Tuan-tuan, ada tak dalam ni yang bekerja sebagai staf kerajaan? Yang kerja cikgu? Yang kerja hospital? Yang kerja apa lagi? Apa lagi, tuan-tuan? Yang kerja apa pun tak kisahlah. Tapi siapa kat sini yang kerja kerajaan dan yang layak masuk ward kelas 1? Ada tak dalam ni? Ada ke tak ada dalam ni? Kalau ada, sila komen. Sila komen, tuan-tuan. Ada tak? Siapa kat sini cikgu? Okey? Siapa di sini yang bekerja sebagai guru? Siapa di sini bekerja sebagai pegawai kerajaan? Kalau ada, tuan-tuan, kita pernah dengar kan, aku kalau masuk hospital, aku boleh masuk hospital kerajaan, nanti boleh cepat. Betul tak? Nanti aku boleh dapatkan rawatan yang sepantas yang mungkin. Betul tak? Nanti aku dapat percuma sahaja rawatan sebab aku kerja kerajaan. Siapa di ada tuan-tuan? Okey, baru seorang Kak Faridah je yang kerja kerajaan. Yang lain mana, tuan-tuan? Kita tuan-tuan sekalian, kita kan layak masuk ward kelas 1, betul tak? Kita layak masuk ward kelas 1, kan? Tuan-tuan, mai saya nak beritahu. Sebenar-benarnya ward kelas 1 hanya perbezaan bilik sahaja. Tak boleh cepat pun. Kisah seorang guru yang sakit jantung yang saya dah 800 kali ulang dah. Seorang cikgu ni, tuan-tuan, sakit jantung. Saluran jantung tersumbat. Nak kena pasang stenting jantung untuk kurangkan tuan-tuan, nak kurangkan risiko nak kena heart attack. Yalah, contoh, kita punya saluran jantung besar ni, tiba-tiba sempit akibat kolesterol, kan? Di antaranya, tak faham lagi apa motifnya. Stay. Ambil pensel, ambil pen, tulis. Mai saya nak cerita dulu. Nak cerita masalah ni, tuan-tuan. Nak cerita masalah. Saya dah ulang tadi, tuan-tuan. Kita cerita masalah, nak cerita solution. Okay? Nak cerita masalah, nak cerita solution. So, faham tak tentang masalah yang berlaku? Faham ke tak faham? Blackjack short life. Faham tak tentang masalah yang berlaku sekarang ni? Hospital tak cukup kaki tangan. Kalau Blackjack masuk hospital sekarang ni, Blackjack terpaksa tunggu. Tak boleh cepat. Faham tak? So, bila tunggu, sakit tak? Sakit. Semakin lama, semakin grow tak penyakit kita? Ataupun semakin hilang? No, semakin menjahanamkan badan kita, tuan-tuan. Faham tak? So, problem tak untuk kita? Nanti, you dapat lambat rawatan. Masalah tak untuk kita punya kesihatan? Masalah. Dengar ni, tuan-tuan. Cikgu ni nak kena pasang stenting jantung untuk buka balik saluran jantung yang tersumbat. Nak buat DI, tuan-tuan, nak buat tu, doktor bagi tahu 2029 untuk tunggu. Baru dapat rawatan. So, problem kita, problem benda tu, tuan-tuan. Kalau yang bekerja sebagai staf kerajaan pun macam gitu, kena. Apatah lagi kalau awak yang kerja swasta. Apatah lagi kalau awak yang kerja sendiri, yang bisnes. Kita siapa nak mempercepatkan rawatan? Encik Daniel, kenapa lambat sangat? Saya ada JL kerajaan. Saya nak cepat. Saya nak dapat rawatan nombor 1. Tuan-tuan, kalau you all ada GL sekalipun, guarantee letter daripada kerajaan, bukan boleh kurangkan beban orang kat belakang ni. Bukan boleh kosongkan hospital pun. Tak boleh, tetap kena tunggu. Ya ke ada je dapat awal? Tak ada, tuan-tuan. Memang ada dapat awal. Tetapi, tuan-tuan, dengar betul-betul. Sebab tu saya beritahu, kenapa cikgu tu kena tunggu? Sebab ada yang diawalkan. Kenapa jadi macam tu? Sebab ikut medical condition setiap seorang, tuan-tuan. Dengar, contoh, kalau hari ni 3 orang sakit jantung. Yang pertama, sakit jantung, 1 saluran jantung tersumbat. Yang kedua, tuan-tuan, dia ni, tuan-tuan, 2 saluran jantung tersumbat. Yang ketiga, tuan-tuan, nak kena buat bypass. Siapa dahulu, siapa kemudian? 1 stenting jantung, 2 stenting jantung dan nak kena buat bypass. Siapa yang perlu didahulukan? Padahal semua sakit jantung. Padahal semua teruk, tuan-tuan. Jantung bukan kena ketumbit, Jantung tahu bukan kena ketumbit. So, siapa yang perlu didahulukan? Siapa? Faham tak, tuan-tuan? So, kalau you all sakit jantung sekalipun, kalau yang nak kena pasang 1 stand, tiba-tiba ada di belakang dia nak kena pasang 2 stand, yang 1 tunggu dulu, yang 2 datang ke depan. Tapi tiba-tiba, tuan-tuan, datang pula orang yang nak kena buat bypass. Yang 2, 3, 4, 5 stenting jantung, tunggu sebentar sebab ada yang nak kena buat bypass. Sekarang ni problem dia, tuan-tuan, yang nak kena buat bypass berapa ramai?
Yang nak kena pasang 5 stand berapa ramai? Yang nak kena pasang 2 stand berapa ramai? Nah, yang nak kena pasang 1 stand berapa ramai? Faham tak? Faham? Ni tuan-tuan, kisah seorang cikgu ni, dia ni tuan-tuan, saluran jantung dah tak boleh pakai dah. Terpaksa buat bypass. Siapa tahu bypass? Open heart surgery, tuan-tuan tahu tak? Belah dada dan terpaksa buat saluran jantung yang baru. Nak buat di IJN, Institut Jantung Negara. Doktor bagi tahu dua keadaan. Nak cepat, 80,000. Nak tunggu pakai JL kerajaan, free tapi 6 bulan. Tuan-tuan, you jadi apa waktu tu? You jadi apa? Apakah keadaan kita ketika itu? Tunggu ke sanggup spending duit? Tunggu ke ataupun sanggup untuk bayar duit sendiri? Siapa ada idea? Ni, abang kakak sekalian, yang umur 20-an, 30-an, 40-an. Berapa ramai kawan-kawan kita umur awal 40-an dah kena buat bypass. Even tuan-tuan, ada yang 30-an dah kena heart attack. Berapa ramai di antara kita yang macam tu? Betul tak? Betul ke tak betul tuan-tuan? So betul ke tak betul? So apa solution dia? Dia nak tunggu, nak bayar duit sendiri, nak cari mana duit? 80,000 tuan-tuan, nak cari mana duit? Sebab tu saya buat live ni tuan-tuan. Saya nak cerita dekat abang kakak sekalian, rupa-rupanya sebelum cikgu tu sakit, dia ada sign satu agreement. Yang apabila doktor tengok agreement tersebut tuan-tuan, okey, tak apa, you tak payah tunggu sampai 6 bulan, 80,000 tak payah bayar, you buat rawatan, tak perlu bayar, buat terus, tak payah tunggu-tunggu. Apa dia yang dia ada? Dia ada apa? Rupa-rupanya dia ada benda ni. Inilah solution untuk kita. Yang saya nak tunjuk dekat abang kakak sekalian. Ini solution dan jalan penyelesaian untuk kita, insya-Allah. Okey, hari ni nak ubah hospital kerajaan tak boleh. So, hari ni di antaranya pergi masuk hospital swasta untuk buat rawatan yang cepat. Nak pergi swasta mahal gila tuan-tuan. Nak pergi swasta pula mahal, terlalu mahal. So, apa jalan penyelesaian dia? Ya, di antaranya cari duit banyak-banyak. Yang kedua, kalau duit tak ada, tuan-tuan pergi cari benda ni. Ni, cikgu tu tuan-tuan, berkat dia ambil benda ni, doktor terus buat rawatan dekat dia tak payah tunggu. Tuan-tuan, ada tak benda ni? Kalau tak ada, pergi cari. Ni, kat sini siapa yang di bawah umur 60 tahun yang sihat lagi? Dia nak tanya. Ada tak yang di bawah umur 60 tahun, umur 50-an, umur 30-an, umur 40-an, 20-an, 30-an tuan-tuan, yang masih sihat, yang tak pernah ada masalah kesihatan? Kalau ada, tolong komen sekejap, saya nak tengok berapa ramai dalam ni. Kalau ada lah, tak ada tak apa, it's okay. Apa benda tuan-tuan? Inilah kad kesihatan tuan-tuan. Kad kesihatan yang orang pakai untuk pergi masuk dalam hospital swasta, uruskan rawatan yang dengan cepat. Bukan semua orang mampu bang. Ya tuan-tuan, disebabkan tak semua orang mampu lah, kita bagi ruang dekat kerajaan ni dekat orang yang mampu. Orang yang tak mampu pergi sana. Orang yang tak mampu, yang tak ada kemampuan nak pergi masuk hospital swasta, bagi ruang tu dekat diorang untuk masuk hospital kerajaan. Yang ada duit lebih sikit tuan-tuan, tak payah nak pergi beli kereta baru. Boleh faham tak? Tak perlu nak pergi nak beli emas banyak-banyak tuan-tuan. Faham tak? Beli emas okey, tetapi tuan-tuan jangan beli banyak sangat sampai you tak beli benda ni. Ini apa benda tuan-tuan? Inilah yang orang pakai waktu kecemasan, waktu sakit, duit nak kena pakai banyak, nak kena menunggu lama di hospital kerajaan. Kita pergi masuk swasta, orang pakai benda ni lah. Faham tak? Tuan-tuan ada ke tidak? Kalau tak ada, pergi cari. Ni abang Black Jack Short Life. Umur berapa tuan-tuan? Abang kakak sekalian, kakak abang sekalian, komen sekejap, saya nak tengok umur berapa. Sebab yang di bawah umur 20-an, 30-an, 40-an, anak sekolah rendah, anak sekolah menengah, sebelum 60 tahun boleh apply. Yang lebih 60 tahun tuan-tuan, untuk medical card memang kita tak boleh buat dah. Ni minimum umur 26 tahun. Kalau 26 tahun, okey, macam member saya accident kaki patah 40,000. Dia bayar RM5 je sehari benda ni. Sebulan lebih kurang 1,500. Dia ambil benda ni tuan-tuan, dia masuk hospital, 200,000 cover dia. Alhamdulillah tuan-tuan, hospital minta 40,000. Selesai tak problem dia? Selesai, dia tunjuk IC, tunjuk benda ni sahaja. Alhamdulillah, rawatan selesai, dia tak payah call mak bapak dia. 60 tahun, 70 tahun tak boleh ambil dah. Umur 57 tahun masih boleh. 38 tahun, 38 tahun tuan-tuan, mungkin sebulan 1,500 aja. Ambil lah bang, ni, nak ambil kat mana? Ni, isi form di bawah. Tulis nama telefon, hantar. Yang mana di bawah umur 60 tahun, sihat, ambil. Abang Ibrahim umur 57 tahun. Kalau Abang Ibrahim mampu, Abang Ibrahim sihat, Abang Ibrahim ada kemampuan untuk ambil. Contoh umur 57 tahun, mungkin 350 sebulan. Sebab faktor umur. Tak nak ambil pun tak boleh juga tuan-tuan. Sebab kalau tak ambil, kalau sakit macam mana? Semakin tinggi umur kita, semakin kita ni hampir kepada risiko nak sakit. Betul tak? You bayangkan, kita tak ambil benda ni, tiba-tiba tuan-tuan diuji sakit kanser.
Daripada jimat 300.5, konon-kononnya nak beli kereta baru, baik aku beli kereta baru. Konon-kononnya nak berjimat sebab nak beli kereta baru, tiba-tiba sakit kena kanser. Berpuluh ribu nak kena habis untuk kemoterapi sahaja. Buang masa, buang duit, menyesal tak kesudah. So, jangan buat perangai macam tu. Okay. Contoh, umur 43 tahun, Kak Zima. Kalau umur 43 tahun, anggaran mungkin RM190 ke RM200 kot saya rasa tak sampai RM200. Akak ada kemampuan kan? Akak jangan buang duit akak. Sekarang ni isi form di bawah, ambil. Cover ke sakit kronik tuan-tuan? Cover semua. Accident dia cover, sakit buah pinggang dia cover, kena kanser dia cover, jantung pun dia cover, kaki patah masuk besi pun dia cover. Tak ada masalah. Okay? Tuan-tuan kena stay tau sebab saya nak cerita lagi satu. Tuan-tuan, sekarang ni, kalau siapa-siapa, tuan-tuan, kita hari ni, kita ambil untuk apa? Bukan untuk nak sonok-sonok pun. Tak sonok pun nak ambil benda ni. Guys, abang kakak sekalian, tak sonok pun untuk kita nak ambil benda ni. Benda ni bukan benda yang kita nak suka-suka ambil, tuan-tuan. Tak syok pun ambil sebab nak kena bayar. Saya pun faham, saya pun bayar juga, tuan-tuan. Memang tak sonok nampak duit kita habiskan dekat benda ni. Tetapi tuan-tuan, kalau kita ambil benda ni, kita ada coverage untuk kita cover kesihatan kita. Kalau tak ambil, apa risikonya pula, tuan-tuan? Contoh, kalau tak ambil kan, kalau untuk ada untuk anak 7 tahun, boleh untuk anak 7 tahun tak ada masalah. Okey, kena ambil, tuan-tuan. Untuk anak-anak ambil lah. Kalau dah pernah pasang stand jantung, tak boleh ambil dah. Yang dah sakit tak boleh ambil. Saya minta maaf sangat-sangat, tuan-tuan. Dia bercakap banyak, dah dapat mana borang. Pak Mi umur berapa Pak Mi? Pak Mi di bawah umur 60 tahun boleh ambil. Pak Mi dah lebih tak boleh ambil. Insurans apa? Ini Prudential Bacsan Takaful. Hospital mana boleh pakai? KPJ boleh pakai, Hospital Pantai boleh pakai. Family package kena ambil untuk setiap seorang satu. Dia tak boleh ambil untuk sekelompok. Tak wujud untuk sekelompok. Okay? Sekejap. Mengarut lah. Jangan masuk hospital lah jual insurans. Sembang lah. Pulak dah. Tuan-tuan. Aduh. Ni, mai aku nak cerita sikit, tuan-tuan. Hampa tahu tak? Tuan-tuan tahu tak hari ni? Doktor nak makan pun tak sempat di hospital kerajaan. You tahu tak? You tak tahu mah. You tak tahu mah, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab you tak pernah sakit. You try tengok sakit. You cuba sakit, doktor bagi tahu encik 8 bulan ke depan baru dapat rawatan untuk MRI. Bukan rawatan MRI dahulu. Rawatan datang semula untuk ambil tarikh. Ada yang terpaksa tunggu bertahun untuk dapatkan MRI sahaja. Ataupun hari ini ada yang terpaksa menunggu bertahun untuk dapatkan rawatan. You tahu tak benda tu? Nak cakap pasal minta maaf, bukan nak counter dia Bukan kita nak counter brother tu. Kita nak ambil idea dia sahaja untuk kita counter semua orang. Tuan-tuan, nak cakap benda ni mengarut. Tuan-tuan tahu tak, hari ni berapa ramai yang nyawa dia diselamatkan asbab dia ambil benda ni. Menipulah cara cakap macam tu. Yang paling terbaik hospital lah. Memanglah hospital kerajaan kita terbaik, tuan-tuan. Tunggu sekejap. Memanglah hospital kerajaan kita terbaik, tuan-tuan. Tetapi kalau doktor bagi tahu dia tak cukup kaki tangan, doktor bagi tahu, tuan-tuan, pernah ditampan notis dekat hospital kerajaan tu, doktor tampan notis untuk pesakit green zone tempoh menunggu 7 jam dan ke atas. Kita nak kata apa? Anak tengah demam. Padahal demam, kalau nak dibandingkan dengan aksiden dahulu. Aksiden kalau nak dibandingkan dengan orang yang kena serangan jantung dahulu. So, hari ni terpaksa, tuan-tuan, orang semakin hari semakin ramai. Semakin hari semakin ramai. Semakin hari semakin ramai. Apa yang menipunya, tuan-tuan? Sebab apa ada hospital swasta? Sebab nak kurangkan beban pesakit yang berada di hospital kerajaan. Siapa ada kelebihan duit banyak? Siapa ada medical card? Bawa dia pergi masuk swasta. Uruskan dia dengan cepat. Kurangkan subsidi yang dipakai tu bagi dekat orang lain, tuan-tuan. Contoh hari ni kat belakang kita. Separuh pergi hospital swasta. Tinggal separuh. Mudahlah sikit doktor nak merawat. Faham tak? Faham, tuan-tuan? You tak tahu, you tak rasa perasaan orang yang tak mampu nak ambil, tuan-tuan. Dia faham tentang kebaikan benda ni, tapi dia tak mampu nak ambil. Disebabkan dia terpaksa utamakan duit makan minum keluarga dulu, tuan-tuan. Tuan-tuan, you pergi cakap medical card ni tipu depan orang yang nyawa dia diselamatkan asbab dia ada benda ni. Ada orang, tuan-tuan, dia ni lelaki kena kanser hati. Doktor bagi tahu rawatan ubat-ubatan setiap bulan kena buat, tuan-tuan. Hari ni tak tahu cap sampai bila. Terpaksa ulang setiap bulan untuk dapatkan ubat untuk rawatan kanser dia. Bulan 2, tuan-tuan, 29,000. Bulan 3 itu hari, tahun ni, bukan tahun lepas, tahun ni. Bulan 2, 29,000. Bulan 3, 30,000. Bulan 4, tuan-tuan, masuk sekerat hari saja, tak bermalam pun, 25,000. Tuan-tuan, kalau macam tu, toket emas pun lingkup. Kalau pakai duit sendiri. Nasib baik dia ada benda ni.
Tuan-tuan pergi cakap depan muka dia, insurans tipu. Hai, dia mai dah. Tuan-tuan pergi cakap depan muka dia, insurans dan takaful tu mengarut. Silap-silap kita kena sepak depan dia, tuan-tuan. Main-main dengan orang, tuan-tuan. Main-main dengan orang. Tuan-tuan tak tahu hospital kerajaan ni, tuan-tuan, dengan hospital swasta, dua-duanya bagus, tak ada masalah. Cuma yang berlaku, problem yang berlaku bukannya masalah di hospital tu. Okey, sistem yang bermasalah. Doktornya bagus, tuan-tuan. Doktor dengan hospital kerajaan dengan doktor di hospital swasta sama. Doktor mengaji benda yang sama. Belajar benda yang sama. Yang masalah berlaku di hospital kerajaan ni kena tunggu lama. Di hospital swasta memang cepat tetapi duit pula nak kena bayar. So apa cara kita? Ni lah, tuan-tuan, benda ni. Benda ni yang boleh tolong kita cepatkan rawatan. Tuan-tuan tak payah bayar. Orang ambil benda ni bukan sebab nak ambil benda ni, faham tak? Cakap pandai hang dah berapa puluh kali masuk hospital. Nampak, tuan-tuan? Pak Teh marah dah orang atas tu. Bukan orang atas tu, maksudnya Pak Teh dah marah dah. Jangan bagi Pak Teh marah, tuan-tuan. Apa tuan-tuan ada yang cakap pandai? Tuan-tuan berapa kali dah masuk hospital? Try masuk dulu, tak percaya. Try dulu masuk, tak percaya, tuan-tuan. Okey? Bagi ruang kepada orang lain. Bagi ruang yang sakit tu kepada orang lain. Yang sakit tahu, tuan-tuan. Yang tak sakit, tuan-tuan tak tahu. You try tengok sakit, tak percaya. Tuan-tuan, jatuh atas kepala kita baru kita nak faham tau. Betapa pentingnya benda ni. Tuan-tuan, ada orang, dia tak ambil benda ni, tiba-tiba didiagnose sakit. Doktor kenapa lambat sangat? Minta maaf, memang rawatan kita lambat sebab datang semula. Okey, ambil tarikh lagi 6 bulan datang untuk bayar MRI. Doktor, saya nak kena cepat sebab saya sakit. Ya, saya faham awak semua sakit. Awak sakit, orang lain pun sakit juga. Jadi sabar. Waktu tu kita nak mengamuk ke apa, tuan-tuan? Nak mengamuk ke nak kata apa? Tak boleh kata apa, terpaksa akur. Doktor tak heran pendapat kita. Kita nak ceramah dekat dia waktu tu. Tambahlah doktor, tambahlah hospital, tambahlah nurse. Encik pergi balik Tuan-tuan, pendapat kita tak terpakai dalam hospital. Sebab itulah hari ni aku datang depan muka tuan-tuan malam ni untuk aku nak share tentang benda ni bagi tuan-tuan tak menyesal di kemudian hari macam orang lain. Okay? So sekarang ni tuan-tuan, tutup tentang kes ni. Saya nak tanya ni kepada ketua-ketua keluarga sekalian. Hari ni kalau apa-apa terjadi dekat you all sebagai ketua keluarga, ada tak duit yang diberikan kepada keluarga? KWSP cukup tak tuan-tuan nak bagi dekat family? Kita punya duit dalam ASB cukup tak untuk nak bagi dekat anak pinak kita untuk dia nak teruskan hidup ketika hari ni kita meninggal dunia? Kita lumpuh, sakit teruk, ada tak? Tak cukup. Tak cukup, tuan-tuan, tolong apply hibah takaful. RM50 pun ambil tuan-tuan. Faham tak? RM50 ke RM100 ke, ambil lah asalkan ada. Sebab hibah takaful ni, duit tu tuan-tuan, duit yang kita ambil untuk kita nak bagi dekat keluarga kita ketika esok kita lumpuh ataupun kita meninggal dunia. Sebab duit tu tidak akan difaraikan. You duit banyak mana pun tuan-tuan, duit kita banyak mana pun Abang Khairul kalau duit kita banyak pun tuan-tuan, kalau hari ni kita meninggal dunia, duit tu akan difaraikan. Tuan-tuan, berapa lama pula hari ni masalah nak selesaikan hukum faraid? Faraid tu bagus, tetapi manusia sekarang ni yang jadi benda tu payah. Sebab saya simpan emas, baik, bagus abang simpan emas. Sekarang ni asingkan duit abang sikit, ambil hibah takaful. Emas bagus, tetapi sekiranya abang sakit, abang lumpuh, emas tu tak boleh bagi duit dekat abang, melainkan abang nak kena gadai emas tu. Sekarang ni saya beritahu, okey, simpan emas, tak payah gadai. Hari ni duit hibah takaful akan dapat dikeluarkan. Nah, ambillah duit ni abang, guna untuk teruskan hidup. Bagus tak tuan-tuan? Bagus tak? Boleh faham? So sekarang ni saya buka ruang dan peluang. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak faham tentang hibah ni, macam ni. Tuan-tuan hari ni kepada yang ada anak-anak kecil, yang ada keluarga, yang bayar itu ini kan, tuan-tuan, contoh, you all ada anak kecil nak pergi sekolah. Tuan-tuan cuba tak payah bagi duit makan dekat dia sebulan. Biar dia cari sendiri duit. Tuan-tuan, you hidup, tapi you tak payah bagi. Kita tengok tuan-tuan jadi apa. Sanggup tak kita? Tak sanggup kan? Risau kan? Anak nak makan apa di sekolah? Itu tuan-tuan, itu tera you hidup tau. Itu sementara you hidup. Kita bagi masa tempoh sebulan saja. You bayangkan kalau hari ni you lumpuh kekal, tak mati. Siapa nak cari duit? Simpanan sedia ada. Okey, contoh, you ada RM20,000 dalam account bank. Contohlah RM20,000 kan. Komitmen sebulan RM2,000. Takkan mampu hanya bertahan 10 bulan. Lepas tu siapa nak tolong?
Nak suruh kerajaan Madani tolong. Dia pun cut macam-macam. Nak suruh dia tolong kita pula. Nak suruh apa tuan-tuan? Kat sinilah functionnya hibah takaful ni. Bila you meninggal dunia, kita bagi duit. Nah, ambil kakak guna untuk teruskan hidup. Ayah you memang tak kenal saya. Abang kakak memang tak kenal saya, tetapi arwah sayangkan keluarga dia. Nah, ambil. So dia bagi tahu kat saya, nanti kalau dia meninggal dunia, ambil duit ni, bagi dekat you. Ambil duit ni. Guna untuk besarkan anak-anak. Bagus ke tak bagus? Bagus lah. Inilah function hibah takaful. Ambil lah tuan-tuan. Saya buka ruang. Siapa hari ni yang belum ada hibah, okey, ambil lah. RM50 pun ambil lah. Mana ada ingat senang ke nak lulus untuk insurans? Mesti banyak cekadak. Tak ada banyak cekadak tuan-tuan. You tak ada penipuan dan memang tak ada apa-apa cekadak. Bukan semang cekadak tuan-tuan. Semang apa tuan-tuan? Macam ni saya nak beritahu. Okey, dengar betul-betul. Hibah takaful ni, mati bunuh diri pun dia bagi duit. Faham? Dengar betul-betul tuan-tuan. Ni tuan-tuan, hibah takaful ni, mati bunuh diri pun dia bagi pambasan kematian. Kenapa? Apa hal? Kenapa mati dapat duit tuan-tuan? Kenapa hari ni bunuh diri pun dapat duit? Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia macam ni. You nak mati macam mana, itu you punya pasal. Dengar You nak mati macam mana, itu you punya hal. Yang penting, bila you mati, tuan-tuan, you padam, you meninggal dunia, tuan-tuan ni, anak bini ada untuk teruskan hidup. Dia orang nak kena hidup, tuan-tuan. Dia orang nak kena hidup. Bukan you mati, dia orang mati juga. No. Dia orang perlu untuk teruskan hidup. Jadi kita terpaksa bayar dekat dia orang. Bayar. Tuan-tuan, berapa ramai hari ni asbab keluarga dia seorang guard yang kerja gaji basic tak sampai 2,000 tuan-tuan. OT tuan-tuan dapatlah 2,500. Ada anak kecil 2 orang, isteri tidak bekerja. Tuan-tuan, hidup dalam keadaan 2,500. Alhamdulillah, cukup makan, cukup pakai. Taklah mewah mana. Tuan-tuan, si suami tu yang kerja guard tu ambil hibah. Walaupun RM50 ke RM100, dia ambil RM50. Tuan-tuan, berlaku ketika nak balik kerja malam, aksiden, meninggal dunia. Umur 43 tahun. Tak merokok tuan-tuan. Kerja guard di hospital. Tuan-tuan tahu tak? Keluarga dia dapat RM150,000 sebab dia bayar, ataupun tak sampailah RM150,000. Mungkin RM80,000. Untuk RM50 untuk orang yang berumur 40-an tu. RM80,000 dapat pambasan bagi kepada keluarga. Mewah ke tuan-tuan keluarga dia? Dapat RM80,000. Tak kaya pun tak kaya pun. Tetapi sekurang-kurangnya bila ada anak kecil 2 orang, isteri tu tak perlu nak keluar pergi cari duit ketika tempoh edah tu masih ada. Boleh guna duit tu untuk makan minum tuan-tuan. Boleh guna duit tu untuk teruskan hidup sementara nak stabil keadaan tuan-tuan. You bayangkanlah tuan-tuan di hari yang paling buruk dalam kehidupan kita, tiba-tiba kita meninggal dunia. Di saat keluarga nak cari jalan untuk bertenang, nak cari jalan untuk nak terima takdir Tuhan tu, tiba-tiba tuan-tuan duit pula tak cukup. Macam mana? Tak bertambah stres ke tuan-tuan? Mati. Tapi sekurang-kurangnya mati meninggalkan kebaikan dengan mati tak tinggal apa-apa. Mana lagi bagus? You jawab kat saya. Mana lagi bagus? Inilah function dia tuan-tuan sekalian. Faham ke faham? Okey? Allahu Akbar walillahil hamd. Ni. Tak cakap banyak tuan-tuan. Tak cakap banyak. Siapa sayangkan family, isi form di bawah. Tulis nama telefon, hantar kat saya. Abang kakak sekalian, umur berapa pun tak kisahlah. Sebelum umur 65 tahun, boleh apply. Isi form di bawah, kita buat untuk keluarga kita. Tulis nama telefon, kita uruskan. Bantu keluarga kita sendiri. Bukan buat untuk orang lain pun, untuk family kita juga. Boleh faham? Tuan-tuan sekalian. Kalau faham, bagus. Yang mana yang sihat, tuan-tuan, insyaAllah boleh apply. Boleh apply insyaAllah. Kita bantulah yang mana mampu kan. Semampu yang boleh kita buat lah. Kita tolong insyaAllah. 1 minit sebelum saya end live tuan-tuan. 1 minit sahaja sebelum saya end live. Saya buat tuan-tuan. Saya pun buat untuk mak saya. Sekurang-kurangnya bila saya melumpuh, meninggal dunia tuan-tuan, Mak sokong saya sahaja. Mak bagi semangat kat saya sahaja. Bab duit tak payah risau. Ni duit takaful ada. Alhamdulillah. Nampak tuan-tuan? Simple. Kalau tidak ada apa-apa, wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga bermanfaat. Saya doakan kepada yang sihat, semoga terus sihat tuan-tuan. Yang mana yang ada masalah kesihatan, saya doakanlah moga-moga Allah Taala angkat kita punya kesihatan kita, bagi sihat balik. Okey?
Abang Fakri Abdullah, Abang Fakri, dah ada hibah ke belum? Buat untuk keluarga. Okey, RM50 ke RM60 ikut suka lah. Janji bagi ada. Sekurang-kurangnya ada daripada tak ada langsung. Okey? Sekurang-kurangnya ada. Ni, yang mana yang bajet ketat kan. Buatlah tuan-tuan, ikut suka lah. Buatlah. Berapa ringgit yang mampu pun buat. Tak kisahlah tuan-tuan, you nak cari siapa-siapa pun untuk buat, you buat lah. Asalkan ada kita punya usaha untuk nak protect keluarga kita. Usaha untuk kita nak bagi sedikit kebaikan dekat family kita. Okay? Bukan nak bagi dia kaya pun. Nak kaya terang mana tuan-tuan? Nak kaya terang mana lagi? Tak kaya mana pun. Tetapi untuk kegunaan kita nak teruskan hidup sahaja. Okay? Jom. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum. Ciao.